Kalau korang tunggu duit dulu cukup baru nak mula bisnes, sampai bila pun korang takkan mula. So ramai orang ingat kalau nak mula bisnes ni kena ada duit, tapi sebenarnya salah. So aku nak cakap satu benda, bisnes ni bukan pasal duit dulu. Bisnes ni kena berani nak mula. So kau tak perlukan modal 50,000, kadang-kadang kau cuma perlukan 500 je, dan selebihnya kau perlukan keberanian lah. Okey, cara nak mula bisnes dari kosong, jangan fikir buat besar dulu. Jual apa yang memang orang dah beli lah. Dan yang kedua, jangan malu, sebab malu tak dapat bayar bil. Yang ketiga, jangan perfectionist sangat. Ramai orang tak start bisnes sebab nak tunggu benda tu perfect. Hakikatnya memang bisnes ni mula-mula memang akan bersepah. Kau akan kena reject, kau akan rugi, kau akan rasa nak give up. Tapi beza orang berjaya dengan orang biasa, orang berjaya dia tak berhenti, dia tak mengalah. Kalau hari ni kau ada idea, jual je, try je. Bisnes tak perlu kau jadi pandai, bisnes ni perlu kau jadi konsisten. Start kecil pun tak apa, asalkan kau start.